Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di Patani. Kali ini kita nak tengok beberapa tempat atau lokasi di Patani. Di jalan suka ikut kampung-kampung. Jadi masa kami ronda-ronda kampung tu, atuk jumpalah orang berjala dari atas jambatan. Dia pun nak apa lagi, singgahlah dia. Beramah mesra dengan orang tu. Depa sini dah cakap Kelantan dah. Ni cara orang kampung di sini menjemur ikan bilis. Depa letak kat tepi jalan aja. Sepanjang jalan ni kami jumpa. Ini opah ambil sebahagian aja gambar orang menjemur ikan bilis ni. Tengok panjang tak? Dia kiri kanan jalan ni ada orang jemur ikan bilis macam ni. Nanti kalau dah masuk kampung, kita tengok ada tak orang menjual tepi-tepi jalan tu. Ni kita belum masuk kampung lagi ni. Oleh kerana kami sampai sini pagi, kami cari sarapan pagi dulu. Ya. Okey. Ni tak mandi. Ini manis ya? Tu ada isi dalam. Dalam. Ni tempat dia apa nama dia? Nama tempat dia apa? Okey. Bismillah. Anak-anak tak ada. Dah tua dah. Semua dah kahwin. Semua dah kahwin. Tak ada dah. Semua anak-anak cucu-cucu ramai dah. Ya. Okey. Bismillah. Mari mana? Mari daripada Kuala. Ada. Tak ada jalan. 21, 32. 32 bak. 32. Ya. 2. 21, 32. 32. Boleh tak apa ya? Malaysia dah nampak ni. 32. Lebih lah. Kira. Okey lah. Terima kasih. Terima kasih. Ni dah sampai ke Pantai Ru ni. Cantik juga nampak tempat ni. Dari jauh dah tengok nampak macam tempat ni okey. Belum apa-apa lagi atuk dah bergambar. Kata mana nak buatnya. Layan aja lah. Ni kami sampai kat sini dalam pukul 9 lebih. Orang memang tak ada lagi lah kat sini. Ni opah minyak sarapan pagi. Dekat sini macam makanan dia tadi tak meriah sangat. Itu opah beli nasi kerabu ni aja. Tu pun beli satu kongsi berdua. Sebab kalau beli dua satu seorang tak habis. Nama pantai aku pun tak tahu. Tok pun tak tahu nama pantai dia. Jarang atuk ambil gambar opah. Ini dia ambil gambar opah pula. Ayolah, kau bagi. Aku lapar ni kau tak tahu. Apa? Okey, dah. Opah kau main lagi. Sini tak ada orang. Yelah, ini sebab Angin kuat. hari-hari bekerja. Boleh lah. Bagi kerupuk banyak Dengan kuih 300. Berapa? 20 baht. 320 baht dengan kuih. Maknanya kalau 320 baht tu berapa ringgit Lebih kurang. Okeylah. Aku pun nak makan juga lapar. Opah nak cari lagi pulut ayam ni. Tapi kawasan ni rupanya tak ada. Sepanjang jalan tadi kami tengok juga tak ada. Dekat sini dia pun memang tulis bahasa depa je. Ini dekat tempat ni nanti semua ada bentang tikar yang disewakan. Memang siap-siap dia bentangkan. Okey, jom. Bila kami tengok orang dah mula membentang tikar dekat sini, kami terpaksa keluar dari tempat tu lah. Sebab itu kawasan depa ni. Tengok dia orang dah start bentang tikar dah kat atas tu. Tengok semua tempat dah depa start mula letak tikar.
Memang tempat ni meriah. Info yang kami dapat tempat ni meriah. Tapi sebab kami datang pagi tak adalah orang lagi. Tengok tu. Kursi-kursi tu semua disewakan tu. Bermakna tempat ni memang ramai orang kalau belah petang. Siapa yang datang kat Patani ni boleh ke sini. Opah dengan Datuk ni sebab nak tunggu check-in hotel. Itu yang kami merayap-rayap dulu kat pantai ni. Kira tak sia-sia lah kami ke sini pun sebab jumpa tempat cantik je ni. Kat sini pun ada kedai makan tapi tak pastilah Islam ke tak. Kami tak pergi tengok pun sebab pagi lagi kan. Tengok sampai ke ujung ni depa bentang tiga. Depa ada kawasan masing-masing lah ni. Sepanjang pantai tadi Opah tengok sampai ke ujung ni. Atas ni. Berhenti bawah tu ayah. Udah halang-halang sampai tu tengok aje semua apa ada kawasan ni. Nampak pula tempat berwarna-warni ni. Tertarik pula Opah. Jom kita tengok ke depan lagi apa yang ada. Kan? Dekat sini boleh. Tengok pantainya memang menarik lah. Dia orang buat binaan berwarna-warni macam ni. Cantik, berkala-kala dia. Hai Tok Jalil. Tok Jalil. Saya rasa sana tu tak boleh lalu lah. Dia tak buat jalan, nampak tak? Sana. Yalah. Jomlah kita tengok lebih depan tu apa dia. Itu pun berwarna. Yang ini tempat-tempat duduk ni pun berwarna-warni. Nak jalan jauh je dia buat warna Tu pun warna-warna. Ni jalan nak tutup. Jomlah kita ke depan tengok. Okey kan ada buat warna Cantik. Polis ni. Ya. Polis. Raya polis. Tak apalah polis pun. Oh dia boleh lalu tapi 12 tan. Betul tak? 12 tan aja. Tengok jaring orang. Dekat sini dia orang pasang ni ruang pejalan kaki ni sampai dekat tempat yang jaring tadi tu. Panjang sangat. Opah ambil sikit je lah gambar dia. Opah tak ambil gambar keseluruhannya. Dekat sini dia macam kapal-kapal besar. Kapal nelayan dia. Besar-besar betul tengoknya. Tak ada yang kecil-kecil dekat sini. Bukan bot. Kebetulan ada budak tolong ambilkan gambar kami berdua. Alhamdulillah. Tradisi mereka kat sini kot. Nak keluar belayar mereka pasang merocun di kapal tu. Mana? Mana dia nyebutnya? Oh, okey. Tadi beli makanan tengah hari, kami beli ni sekali.
Nasi daging. Masa nak check in hotel, lambat lagi nak masuk. Duduk sini dulu, lepak-lepak. Makan ni. Hotelnya sana je. Tu, hotelnya tu je. Sana tu yang nampak tinggi bangunan tu. Hotelnya betul-betul tepi sungai ni. Ui. Dia bagi lengkap. Yalah. Ini makanan dia ada keledek, ada pisang, ada labu, Kau baca ada kelapa lah tu, gula. Ya. jagung. Berapa baik pun lupa pula nak tanya dia. Kena cuba semua ni sebab tak pernah jumpa tempat kita. Ada kalau lepas makan buat exercise macam ni. Nampak sangat nak mengayuh, tak reti. Aduh, laki aku ni aku tak tahulah apa nak jadi. Atuk exercise ni, nak masuk lubur basikal. Olympic. Sungai Riverside Bat tadi. Rak. Dah sampai 10 dah penat. Betul lah. Ada 2-3 tempat sepanjang sungai ni ada tempat exercise macam ni. Nanti kita pergi tengok sungai tu macam mana. Dia ala-ala Melaka ni buatnya. Cuma dia dekat sini tak nampak boat je. Budak ni pernah kerja dekat Malaysia bawa lori. Ini staff hotel Riverside ni. Memang ramah sangat. Sebelum masuk kami merayar dulu. Sepatutnya masuk 2 atau 2.30. Tapi kami 12.30 dia dah bagi masuk dah. Itu yang kami datang 12.30 ni. Alhamdulillah. Gamaknya staff ni kesian tengok atuk kot. Pakai kain aja. Dia kata kesian orang tua ni. Gamaknya lah. Inilah rupa bilik dia. Okey. Tapi cermin tu bahaya sikit tu. Kotak wifi tu dalam bilik kami duduknya. Wifi-nya memang laju gila lah. Peti ais pun besar, selalu kecil. Ini biasalah semua hotel ada. Dia siap bubur dalam. Bilik air dia pun besar. Okey, Opah ambil gambar Opah. Ambil gambar apa? Opah shot sendiri kan? Opah shot sendiri. Lepas tu ni ada singkir kat luar. Nampaklah view sungai sikit. Parking. Lalu. Ini tadi beli buah, beli ulam. Jalan-jalan kat Lotus tu terjumpa ulam yang tak pernah jumpa kat sini. Opah belilah. Ini view ni dari belakang bilik Opah. Rasanya tempat ni memang dia buat untuk orang memandang sungai ni. Sebab dinding dia semua buat daripada kaca. Memang cantik lah kawasan ni. Boleh tengok macam ni. The Black. Pikir tengok kolam. Kadang-kadang kalau aku nak turun mandi. Mandi? Tapi tengok malam dia mandi ke? Boleh kot. Dia Bila malam nampak tempat ni belah bawah lagi meriah. Tapi Opah dengan Datuk tak pergi meninjau sebab kami dah keletihan sangat kan berjalan ke sana ke sini. Itu yang hujung sungai sana tu sebenarnya ada lampu-lampu tu. Pun sama kami tak boleh nak pergi. Sebabnya dah keletihan sangat. Inilah dia view sungai. Opah tunjukkan sikit. Ini dari tempat kami duduk tadi. Inilah dianya. Sungainya. ya, ini tu berlaut biasanya. Tak tahulah. Ya, mesti dia berlaut. Tu kalau nak pergi kanan. Tapi kami tak adalah nak ke kanan. Atau boleh je nak tengok sungai. Oh, ini tempat
kedai apa? Kedai makan. Makan. Dekat tepi sungai ni pun banyak kedai makan. Saya rasa kalau hari cuti, betul cakap. Ini kalau hari cuti, saya rasa meriah tepi jalan. Siap bentang-bentang tikar tu. Dia. Siap-siap bentang-bentang tikar ni. Wow. Buat makan dia, mak style. Okay. Tak ada motor Malaysia pun. Kita tak cuti, kalau cuti berlambat. Tengok bila dah dia pun petang dia siap tak siap. dia tak je. Tikar. Tepi sungai ni dia orang letak Tikar kursi bersila. meja, ada yang pakai tikar. Kebanyakannya tikar. Dia bentang meja, lepas tu dia letak tikar tau. Duk berdukung. Ada gong. Itu bersila lah. Lah. Ini pun nampak. Ya, tikar-tikar dia dah buat kan. Ni dia dah start letak tikar dah. Buat rasa ini kalau puasa pun ni meriah ni rasa tempat ni. Tak tahulah. Tapi ada balik kan kalau matahari tak ada Pak boleh ambil Ni bersikat. Tikar nampak. Okey. Nampak tikar. Masjid lawa tu. Tu masjid lawa. Itu unik juga dia punya bentuk tu. Bentuk dia unik. Okey. Sampai situ kita pusing balik lah kot. Sampai sini je lah pusingnya. Yes. Good job. Balik lah kita boleh ambil tu sebab matahari terlindung. Ni dekat surau ada Pokok untuk jahanam lingkup. view sungai Opah tunjuk sampai kat sini aja lah. Sebenarnya sungai ni panjang. Dia sebelah sana jambatan tadi pun ada lagi. Ni pula tempat green market. Kalau pelancong Malaysia biasanya akan datang kat sini. Tempat ini kira viral jugalah. Jom kita tengok apa ada. Makan yang dah siap bungkus-bungkus ni, roti, sosis, apa ni semua baru 10 baht. 10 baht kalau duit Malaysia dalam RM1 3 kupang. Ni semualah RM1 3 kupang ni. Ini pula sushi dia 5 baht. 5 baht ni dalam 60 sen kot. Ada yang 10 baht, ada yang 5 baht. Memang rambang mata kat sini. Macam mana Opah nak diet kalau tengok macam ni Ini pun sama, sushi juga. Banyak benar sushinya. Opah pun belilah Opah ambil 4 ketui. 5 baht je. Tu dia. Nampak. Ikan goreng dia. Ni dia sayur dia nampak. Dia campur. Dia tengah buat tu. Tu dia. Beza juga tempat kita. Okey, ni dia. Tadi coba pakus juga ada. Ni dia campur buat. Ayam samit. Okey. Padan lah orang Malaysia gila-gila ke sini. Rupanya makanan dia. Budak-budak memang suka benar lah makan makanan macam ni. Opah yang dah tua ni pun tertarik. Ni kan budak-budak. Best lah. Bukannya mahal tu nampak. 10 baht je. Tu dia. Okey. Tu dia.
Belum makan lagi dah. Opah teringin nak membeli ni. Tapi apakan daya dah banyak beli. Opah bukannya kuat makan. Tapi tengok ini, ya Allah. Tergodanya. Wow. Ini aneka jenis jeruk. Nampak? Ini jeruk dia. Atuk pun tak tahu apa nama jeruk dia ni. Ha. Nampak? Nampak? Jenis jeruk dia. Ini campuran dia. Itu dia. Dia tengah buat dia tu potong-potong. Okey. Ini jenis-jenis kerabu pula. Banyak benar lah. Ya Allah, benda sedap koma. Oi. Oh, ni alat-alat nampak. Dia bakar ni. Ini tengah bakar. Buat dia. Buat cicah dia. Nampak? Ini ikan macam-macam jenis lauk ada semua nampak. Oh, ini kalau Ramadan. Kalau Ramadan cakap pun tak guna lah. Nampak? Kerang. Ini kerang. Kerang goreng. Ini ada memang berbagai-bagai lauk dia. Ini sayur. Nampak? Sotong. Daging. Sambal petai pada tu. Mak. Wow. Ini belah belakang Green Market ni ada tempat mainan untuk kanak-kanak ni. Tapi tempat ni kalau malam baru meriah ni. Dia berlampu-lampu. Siang ni macam tak berapa okey. Sangat nampak dia. Sedap apa? Sedap. Bat. Oh, ni RM1.3 kupang. RM1.3 kupang. Oh, ni sushi Tak kena kaku magai lah ni kot. Rasa sate ayam. Ya. Rasa sate ayam. Okey lah. Tak payah beli sate ayam dah kan? Patutlah upah tagih. Tengok. Hilang daya upah korang. Oh, ya. Pergi kat 7E. Beli ni, masukkan dalam jak, bawa naik atas dalam bilik hotel. Perhatikan betul-betul, ada pos askar sebelum sampai ke hotel tempat opah menginap ni. Inilah hotelnya. Sekarang opah tunjukkan sikit pekan Patani ni. Jalan daripada hotel opah nak ke Green Market. Jalan dia lurus aja. Ni opah tunjukkan sikit ya. Trafik ada jaga. Yalah, tengok. Kita terus ada ya.
Jalan Bandar Patani. Ni time orang keluar pejabat. Sibuk. Nak pergi Green Market dari Hotel Riverside tu 2 kilometer. Kita tengok lah ya. Ni lah pekan Patani. Pergi pula time orang keluar pejabat. Pergi pula time orang keluar pejabat. Berat tukang motor. Dia tak beza sangat dengan kita KL. Tapi sini orang bebas dan berkecuali kalau nak pakai atau tidak tepi geledah kan. Lu mau pakai, lu pakai. Lu tak mau pakai, no problem. Mak kata bila Indonesia no cabai, no saus. Ni nampak dia satu kereta kan. Satu motor 4 orang. Tapi walau apa pun kena hati-hatilah. Mudah-mudahan tak ada apalah. Nampak? Ini memang tak ke KL sudut selanap laju. Ini memang bawa sini. Ya, apa dah kot. Jaga je lah. West tak kau ada pasangan. Terus aja, dia terus aja. Rupanya time orang keluar sekolah pakai kan? Sekolah. Orang keluar pejabat, orang keluar sekolah. Alah. Jom. Bagilah dia masuk dulu. Yalah, dia masuk dia kanan susah. Ini baru kita masuk. Okey. Dia suka tengok kita kat lampu. Ya. Masuk aku. Dia bilang TV Malaysia. Syak kan tengok kan. Bila kita tengok lain sikit boleh kita buat kita kan. Ini malam ni masa lampu ni cantik ni. Ya. Malam ni Allah. Kenapa pula ni? Dia tak boleh lama tu dia kena tekan balik. Oh ya ke? Lama kena tekan balik sebab dia akan mati. Mak rasa ni malam lawa lah ni, lampu-lampu ni. Tak tahu dah nanti tengok lah. Malam. Oh. Itu pendatang asing kena jaga-jaga. Kita buat dalam tempat kita lah, Benia dan kita kan. Kita buat tak betul lah, jadi kena lah. Kalau dah tak buat betul pun tak kena, itu dah kena asing. Tapi dia banyak motor kecil-kecil je kan. Ini ada 7E, ada Lotus. Sekarang balik nak tinggal Lotus. Nak tengok Ini Lotus yang tadi. Lain. Lotus ni kan sama je lebih kurang. Jadi tadi tu beli aku. Gila. Pusing aja. Mana ada U-turn pusing. Itu boleh U-turn tak? Coba tengok. Dia boleh U-turn lah. Kereta boleh U-turn. Tak masalah. Ada bagi dia U-turn. Ni pula pasar awam Patani. Kalau datang awal nak parking senanglah dekat sini sebab dia punya parking luas. Upah dengan Datuk pun sebab datang awal dapatlah parking. Kalau nak cari barang dari satu blok ke satu blok ya jenuh jugalah. Ini pun pasar raya lagi ni. Nampak? Tu. Pasal tu dah tak larat dah berjalan ke dalam. Ni. Dengan buah tu kali. Ni pasal buah. Nampak? Dalam dia. Tu dia. Nampak? Oh.
Nikel dia merah menyala. Oh. Baiklah. Oh, itu dia. Ini tempat buah. Buah. Ya, buah 5. Dia 30 baht 30 baht. 35 baht. 30 baht. Banyak kita bersamaan dengan 30 baht berapa ya? Dekat RM4 lah kilo. Ni dia punya. Ini buat jambu dia besar. Sali. Okey. Pak strawberry pada sini. Bukan Kamera Helen aja ada strawberry. Ini pada strawberry pak. Nampak. Okey. Oh, ini pisang pula. Tengok pisang dia sekitar 25 baht. Ada. 25. Buah. Menarik. Buah mata kucing. Ni pasar ni. Pasar pagi dia orang punya cara jual ayam nampak. Macam ni cara dia. Dia jual ayam mak. Dia jual ayam. Cara dia jual ayam. Okey. Cara dia orang jual ayam macam mana? Jangan sudah. Okey. Lawa pula ayam dia tu. Sebab tu cara dia jual ayam. Ini tempat tempat ikan masin. Nampak? Tempat masin Tenggiri juga. Ada. Lobat. Ya. Cara dia bilis. Kisah dia orang memang teratur standard. Memang ada harga bilis dia. Dia tengah makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni sebahagian aja, tu ambil sebahagian aja ni tau. Tu dia lah. Ini benda-benda gula Melaka. Tu ambil sebahagian di sini. Tu dia nampak. Buat. Ini kan tambah ni nampak. Cat. Dia macam ikan jeruk. Nampak. Okey. Bilis dia nampak. Timun. Punya banyak. Nampak. Okey, nampak. Titik. Tahu lah. Darah itik. Kulit dia. Itu benda tu. Kemudian ada apa?
Angka. Okey, dia berbagai-bagai ni tak larat. Tak larat Datuk jalan sampai ke sana dah. Dia ni ada. Itu petai dia. Oh, dah menarik. Betul. Ini dia. Thailand di 7-Eleven tu ni apa? Apa? Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.